Setiausaha Agung DAP Anthony Locke dicabar supaya bertanding di DUN Januari jika benar mahu menguji kekuatan sokongan parti menurut kenyataan Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor. Memetik laporan Sinar Harian, cabaran itu muncul susulan dakwaan bahawa PAS kononnya takut berdepan DAP dalam PRN Johor, sesuatu yang dinafikan oleh pihak PAS. Menurut Menteri Besar Kedah itu yang juga adun Januari, PAS tidak pernah berasa gentar untuk berhadapan dengan mana-mana parti politik. Sebaliknya, pembahagian kerusi yang dilakukan adalah berpandukan realiti demografi serta corak sokongan pengundi di kawasan tertentu. Beliau berkata, kalau macam tu suruh DAP mai bertanding di kawasan Melayu. Beritahu Anthony Locke, pilihan raya akan datang mai bertanding di Januari. Kita tengok langit tinggi atau rendah. Kalau saya suruh Anthony Locke, Tony Phua atau Hannah Yeoh bertanding di Januari, mahukah? Ini semua realiti politik, bukan soal berani atau tidak, katanya ketika ditemui selepas merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Kedah di sini pada Khamis. Kenyataan itu dibuat sebagai jawapan kepada laporan media yang memetik Anthony Locke yang mendakwa PAS sebenarnya takut untuk berhadapan secara langsung dengan DAP dalam PRN Johor, sebaliknya bergantung kepada proksi iaitu Barisan Nasional. Anthony Locke turut mendakwa PAS tidak meletakkan calon di kawasan yang ditandingi DAP sebagai sebahagian strategi untuk mengalihkan undi kepada BN, khususnya bagi membantu MCA. Beliau juga menyifatkan PAS sebagai tidak konsisten kerana menggalakkan penyokongnya menyokong BN di kerusi yang tidak ditandingi Perikatan Nasional. Mengulas lanjut, Sanusi menjelaskan bahawa realiti politik Malaysia sememangnya menyaksikan setiap parti bertanding di kawasan yang mempunyai asas sokongan masing-masing. Kalau kawasan majoriti Cina, kenapa PAS nak tanding di situ? Kita tahu siapa penyokong kita dan siapa yang tidak menyokong kita. Itu realiti politik. Orang PAS tahu siapa pengundi dia, orang DAP pun tahu siapa undi dia. Itu realiti yang sudah lama berlaku dalam politik negara, ujarnya.